Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menyumbang untuk lembu dan kambing. Untuk tahun ini daging-dagingnya kita akan manfaatkan untuk makan pelajar 1000 berapa ratus orang? 1130 orang sepanjang setahun, dan insya-Allah semoga jadi pahala yang berpanjangan kepada semua penyumbang-penyumbang kita. Ucapan sikit. Amin. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum jami'an insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada hari ini sedang berlangsung penyembelihan dan korban di Ma'had Darul Quran. Alhamdulillah, pada tahun ini kita menerima lembu yang mengambil bahagian dan juga sumbanganlah daripada ramai, dan insya-Allah akan selesai pada hari inilah. Dan saya mengucapkan mewakili Ma'had Darul Quran mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai mengambil bahagian dan juga menyumbang untuk khasnya kepada pelajar-pelajar Ma'had Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Ismail Osman, Mudir Ma'had Darul Quran, mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua peserta korban akikah 14/6 yang turut menyertai kita dalam korban perdana pada tahun ini. Juga terima kasih kepada seluruh petugas yang datang dari kampung yang berdekatan dan juga dun yang berdekatan, sehingga akhirnya kita dapat menyelesaikan kerja korban kita tahun ini. Mudah-mudahan ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan insya-Allah segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi pada depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.